Assalamualaikum teacher. Waalaikumsalam. Kenapa teacher panggil saya ni? Saja je. Teacher nak bercakap dengan Risha. Semalam Risha pergi mana lepas sekolah? Tak pergi mana-mana pun. Betul tak? Sebab ada kawan-kawan beritahu teacher Risha belanja kawan-kawan kat Mary Brown. Betul, saya pergi Mary Brown dengan Afrina dan Kairin semalam. Kenapa? Saja je saya nak belanja diorang. Kenapa awak belanja diorang? Saya dapat duit dari pertandingan catur. So saya belanja diorang lah. Betul ke Risha? Betul. Saya nak awak bercakap dengan jujur. Sebab awak ni seorang pengawas. Seorang pengawas ni sangat penting perlu menunjukkan contoh yang baik. Sebenarnya saya kau bayar ke duit lawatan? Aku dah bayar. Oh, ni aku ada RM100 lepas ni aku bayar cicil. Kau teman aku boleh? Boleh. Saya habis adik you. Wah, gila. Mato. Saya jumpa duit tu tercicir dekat Padang waktu ada minggu stem tu. Lepas tu, bila dapat tahu duit tu, apa yang awak buat? Saya ambil, lepas tu saya simpan. Mana beg aku? Tadi kan ada kat sini. Kan ada. Kau cari? Korang nak saya belanja tak? Risha nak belanja? Bila? Esok lepas sekolah tau. Kita jalan kaki je dekat Mary Brown. Mary Brown? Tak sabar banyak. Jomlah masuk korang. Jom. Duit tu lah yang saya guna untuk belanja kain dengan Afrina tu. Kan? Risha, sebenarnya kenapa awak belanja kita orang? Saja je. Bukan sebab apa-apa pun. Biasanya ada orang belanja. Tahu ke? Perbuatan awak tu salah. Saya tahu. Lepas tu kenapa awak buat juga? Saya Itulah yang dinamakan rasuah, Risha. Awak gunakan duit tu untuk menyogok kawan-kawan awak untuk buat kerja sekolah kan? Itu dinamakan rasuah. Rasuah tu kita tahu duit haram. maaf teacher. Awak perlu ganti balik duit tu. Okey? Harap lepas ni awak akan berubah jadi seorang pengawas yang berdedikasi, yang berintegriti dan tolak rasuah. Teacher. Korang, tadi kan Cira kan panggil saya. Sebenarnya duit yang saya guna untuk belanja korang semalam tu duit yang saya ambil dari Syah. Tapi saya tak curi, dia tercicir. Tapi lepas teacher bagi nasihat kat saya tadi, rupanya saya baru tahu yang rasuah ni boleh datang dalam pelbagai bentuk. Termasuklah suruh kawan buat kerja kita sebagai balasan duit ataupun habuan. Risha, betul tu. Integriti dan kejujuran dalam pelajaran adalah sangat penting. Betul lah, tanggungjawab untuk belajar dan menyiapkan tugasan ialah milik diri sendiri. Jadi lepas ni kita fokus belajar je lah untuk UASan minggu depan. Okey, jom.